rutin harian pasangan suami isteri yang boleh bantu tingkatkan peluang hamil di bulan Ramadan, mulakan hari dengan sahur bersama yang seimbang. Pastikan hidangan mengandungi sayuran, protein tanpa lemak dan nasi tanpa kanji seperti beras perang untuk menyokong kesihatan reproduktif. Jangan lupa amalkan FRT, nutrisi tambahan yang diformulasikan khusus untuk bantu meningkatkan kesuburan dan kestabilan hormon. Dengan nutrisi yang tepat, FRT membantu menyokong kesihatan reproduktif anda. Lakukan senaman ringan seperti berjalan kaki selepas subuh untuk meningkatkan peredaran darah. Kemudian, luangkan masa untuk ibadah bersama seperti membaca Al-Quran untuk menenangkan minda dan mengurangkan stres. Saat berbuka, mulakan dengan kurma dan air putih, diikuti hidangan seimbang yang kaya dengan nutrien penting untuk kesuburan. Komunikasi yang baik dan saling memberi sokongan emosi antara pasangan adalah kunci. Ini membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Amalkan rutin ini sepanjang Ramadan dan jangan lupa dapatkan FRT untuk menyokong usaha anda. Semoga impian anda segera tercapai.